Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Nurul Husna binti Muhammad Rizal, murid tahun 6 Universiti Kebangsaan Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hujah mengapa saya layak dipilih menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas Sekolah Kebangsaan Batu Empat. Jawatan sebagai pengawas merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang besar. Saya percaya bahawa saya mempunyai kualiti yang diperlukan untuk menggalas tanggungjawab ini dengan baik. Antara faktor yang menyebabkan saya ingin menjawat jawatan ini adalah kerana pertama, saya ingin menyumbang kepada disiplin sekolah. Sebagai seorang pelajar, saya sedar bahawa disiplin memainkan peranan penting dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. Kedua, saya ingin meningkatkan kemahiran kepimpinan. Sebagai seorang pengawas, saya mempunyai pengalaman menjadi pengawas bermula dari tahun 3 sehingga sekarang dapat memberikan saya pengajaran menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab dan berwibawa. Ketiga, saya ingin meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Saya juga ingin berkomunikasi secara ringkas bersama guru dan rakan secara profesional. Akhir kata, saya berharap saya mendapat menjawat jawatan ini kerana saya ingin membawa perubahan positif kepada sekolah dan rakan-rakan. Akhir kata, saya berharap saya dapat menjawat jawatan ini supaya saya membawa perubahan positif. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Husna. Soalan yang pertama. Siapakah Perdana Menteri ke-10 bagi negara Malaysia? Bukan negara Thailand, negara Malaysia. Tak ingat? Okey, baik. Siapakah Perdana Menteri negara Malaysia sekarang ini? Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Okey, baik. Husna, siapakah pejuang